Okey, Assalamualaikum. Ini kita nak tunjuk, ini demo lah. Kita buat projek untuk Civic FL5 Type R. Okey, so memang banyak lah barang Honda Access kita berjaya buat. Tapi ni pun belum habis. Ini baru part 1 Kita ingat nak habis ni kena ada 3 kali jumpa lah. Ini Mugen lah. Nampak ni kalau kita tu Mugen, ada signal biru, blind spot merah. Lagi ada pada light bawah ni. So pada light ni kalau kita buka, dia menyala kat bawah, cantik sikit. Tu. Nampak kalau kita lock kereta, dia tutup. Tutup pintu pun. Kita lock kereta, dia tutup. Okey, kita datang buka, dia buka balik. Dia terang juga Sekejap, macam mana nak cakap kamera aku ni nampak kecil sebenarnya dia terang Aku try buka lampu sekejap. Okey, kita tengok lagi apa lagi Honda Access dia pasang. So ini door step LED. Okey, kalau belakang dia kosong Okey. Lepas tu dia pasang kita ambient light. Ambient light, dalamnya ada ambient light. Kita nampak dekat door handle ni ada ambient light. Korang tengok ni, dia ada ambient light. Okey. Yang best dia punya ambient light ni, dia tersembunyi tau. Dia tak nampak macam bulat besar kat sini, cahaya macam aftermarket ni. Dia nampak rata je, nampak. Okey. So dia juga dia control dengan roller ni. Brightness full, brightness dim. Brightness full. Okey. Sama juga dekat bawah ni ada satu lagi. Tu. Nampak? Atas ada, bawah ada. Lagi kat cup holder ni ada, nampak? Merah. Okey, dia ikut lampu lah. Dia tutup, dia tutup. Kita buka, dia buka. Dalam tu ada lampu. Lagi ni black door knob. Door knob pula, aircon knob ni black colour Kita tarik je, lepas tu dia black colour. Okay, dia black. Memang sangat cantik Belakang pun ada juga. Okay. Dia tak nampak cahaya tu sebenarnya dari mana. Kalau kita tengok betul dia ada sekecil tu, tapi kena tunduk tengok baru betul. Sama juga ni, dia tak nampak. Sama juga door handle belakang. Okey. Ni aircon Type C, USB Type C. Okey. Ni boost speaker. Okay, so ini baru part 1. Part 2 mungkin kita tukar jadi rear view auto dim. Sekarang punya tak ada auto dim kan. Ni bukan auto dim, kita tukar auto dim. Pintu belakang nanti kita akan buat yang matte macam ni juga. Sekarang dia tak ada. Saya akan tukar yang ada lampu matte macam ni. Nanti next kita akan pasang tailgate light. Kat sini ada lampu. Ni dah tukar LED. Kat sini ada lampu saja. Okay, so itu saja Civic FL5 Type R.